Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk kita bypass AI agent onboarding. Kita nak pakai satu jenis sahaja, what we call satu jenis greeting message sahaja yang kita nak hantar kepada user. So, cara kita nak bypass adalah kita perlu createkan dulu subflow yang baru. So, automation ni, anda pergi je bahagian automation, keyword ni, default reply, every time kalau user hantar message kali pertama ke kali ke-10 ke, kita akan fire dia dan hantar kepada flow default. Okey, itu yang pertama. Jadi, kita nak padamkan yang ini, kita nak hantarkan dia kepada 001 default 2. Default 2 lah, kita letak kat sini. Okey? So, kita createkan new subflow, bagi nama default 2 ni, addkan dia. Macam tu. Lepas tu, pergi ke bahagian flow ni. So, anda boleh nampak kat sini default 2 anda tu. Klik je dekat sini. Lepas tu, klik edit flow. Kemudian, kat sini kita dragkan dia sikit. Okay. Klik dekat circle continue to next step ni. Klik, drag. Sampai dia keluar benda ni, lepas tu lepaskan. And then, klik pada condition. Condition dulu. Klik condition ini. Lepas tu, dekat bahagian belah kanan ni, kalau dia tak ada, anda klik je dulu condition. Dia akan keluar lah kat sini. Add condition group. Okay. Lepas dah add condition group, dia akan keluar macam ni pula. Klik dekat add condition. Okay. Make sure anda betul-betul klik dekat add condition. Jangan klik dekat next step ataupun add condition group lah. Klik dekat add condition. Lepas tu tag ni, biarkan. Has any of the following. Biarkan juga. Kat sini, kita choose tag greeting. Okay. Lepas tu klik pada button save. Dan nampak kat sini dia akan keluar macam ni. So maksudnya apa dekat sini? Next step. Maksudnya dekat sini adalah kalau dia ada tag greeting, kita akan hantar dia kepada, okay, kita dragkan, go to, choose subflow, kita pergi kepada default tu balik. So yang asal lah, yang asal balik tadi. So dia akan pergi kepada situ. Kalau dia tak ada tag greeting, kita masuk dekat sini, kita otherwise ni, kita drag, kita lepaskan, kita masukkan action. Kat sini kita tambahkan tag. Ambil dekat bahagian basic action. Lepas tu add tag. And then kemudian masukkan tag greetings. Carilah greeting dah ada dekat dalam ni. Ni greeting. Ataupun kita boleh type je. Kalau tak jumpa kan. Greetings. Okay. So nampak kat sini dia akan keluar add tag greeting. Maksudnya nanti second time dia query, dia akan hantar user tu hantar message, dia masuk, dia akan pergi ke bahagian greeting, dia akan pergi ke bahagian default ni lah. So dia tak pergi dekat greeting ni. And then dekat sini kita boleh masukkan satu lagi send message. So send message ni kita boleh lah rich media ni image, kita ambil image katakan. Lepas tu kita ambil lah dia punya lucky draw. Contoh lucky draw. Okay, tunggu sekejap dia loading. Okay, savekan dia. Save. Lepas tu kita masukkan teks pula dekat bawah dia. So salam berminat dengan product name contoh. Ataupun kita boleh je type je lah nama, tak nak pakai variable, tak apa, product name. Dah makan ke? Contoh lah. Contoh saya tak tahu nak fikir ayat apa ni. So tulis je lah dulu. Okay. Contoh lah contoh kat sini. So ini adalah ayat yang kita nak hantar. Cuma bila kita buat macam ni, okay, bila kita buat macam ni, AI agent dia tak dapat baca apa yang kita hantar ni. Jadi kita perlu masukkan satu. Klik je dekat action ni. Anda pergi dekat advanced action. Lepas tu scroll ke bawah sampai anda jumpa dekat bot user API. Klik. So dia keluar macam ni. Klik dekat edit action, lepas tu klik select, scroll ke bawah sampai anda jumpa append assistant message to AI agent. Jangan guna user message tapi guna assistant message, append assistant message to AI agent message. Lepas tu message ni apa yang kita nak masukkan? Sekejap, kita save dulu. Kita copykan link ni. Ambil from URL, copy link gambar yang kita dah upload ni. Lepas tu kita masukkan dekat sini. Masuk sini, savekan dia. Lepas tu kita copy pula ayat ni. Okay, and then kita letak kat sini. So, biarkan macam tu saja. Okay, and then savekan sahaja. Macam ni. So, apa yang berlaku kat sini adalah kita masukkan assistant message ni dekat dalam library AI agent punya conversation lah. Dia akan baca conversation tu. Nanti saya akan tunjukkan dekat mana AI agent baca conversation. Bila kita buat macam ni, barulah AI agent tu tahu
yang kita ada hantar mesej ini kepada user. So kena buat macam tu. So lepas user tu dah reply, AI agent kita tu nanti dia akan faham konteks conversation kita dan sebagainya. Ini adalah cara macam mana kita nak bypass message lah, first message, greeting message. Kita tak nak guna AI agent onboarding kan. So kita gunakan benda ni. So nanti next time dia reply, dia akan terus hantar kepada AI agent sales consultation. Alright? So bila dah settle benda ni, jangan lupa publishkan dia. So lepas dah publish, nanti kalau kita tengok dekat sini, sekejap saya tekan main flow. And then, tak apa, saya tunjuk dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.